Satu klip video tular di media sosial memaparkan beberapa individu dipercayai etnik Rohingya bertindak berbaring dan tidur di atas kerusi penumpang di dalam tren transit aliran massa. Kejadian ini telah mencetuskan kritikan hebat daripada warga maya yang menyifatkan perbuatan tersebut sebagai tidak beretika dan menjejaskan imej pengangkutan awam negara. Berikut adalah butiran utama mengenai isu yang sedang tular ini, kronologi dan situasi insiden. Tindakan penumpang berdasarkan laporan portal Cosmo, Digital dan The Vibes. Rakaman tersebut menunjukkan individu terbabit selamba melunjurkan badan dan tidur tanpa mempedulikan pengguna lain di dalam gerabak. Keadaan tren perkongsian asal di aplikasi Threads menyatakan bahawa situasi itu berlaku ketika keadaan di dalam tren tersebut sedang tidak terlalu sesak. Maklum balas rasmi. Menurut laporan media Sinar Harian, setakat ini masih belum ada sebarang kenyataan rasmi yang dikeluarkan oleh pihak pengurusan MRT berhubung insiden berkenaan. Reaksi netizen di media sosial. Hantaran video yang dikongsi semula oleh agensi berita seperti di laman Facebook, Sinar Harian dan platform X mendapat pelbagai reaksi kecaman. Kurang adab. Orang ramai mengkritik perbuatan itu kerana mengabaikan etika dan hak pengguna lain yang turut membayar untuk menggunakan kemudahan awam tersebut. Imej negara, netizen melahirkan kebimbangan bahawa kelakuan tidak bertamadun sedemikian boleh memberikan impresi buruk kepada pelancong asing yang menggunakan perkhidmatan MRT. Gesaan ketegasan. Pengguna media sosial mendesak agar pihak penguatkuasa dan kaki tangan MRT mengambil tindakan lebih tegas serta melakukan pemantauan berkala bagi mengelakkan kejadian sama berulang.